itu, saya nak minta tolong jawab siapa. Wahai cinta, beri pertanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah, melantungkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga, takkan ku akan layu dan kecewa, kan ku jaga dengan hatinya. Weh geng, so selamat pagi geng. So, salam pagi, salam sejahtera. So hari ni kita ada apa guys? Kita ada event besar iaitu Color Run guys. Seramai 1000 orang. Jadi kita akan tengok perjalanan kita sebelum, semasa dan selepas program. So kita recap dulu apa yang kita dah buat. Let's go. Wey. Alright, so hari ni kita sedang rehearsal untuk event esok, iaitu event Color Run. So boleh tengok semua tengah pasang-pasang teknikal dulu sekarang. Nampak semua muka macam confused lagi sebab lagi baru kita akan briefing sebab dia ada orang pasang dulu. Okay, so apa-apa pun tunggu. Weh geng, so kita tadi Acap dah buat opening video ni. So kita mungkin akan settlekan beberapa benda lagi guys. Kita nak trading kita punya senam aerobik lagi. Dan PA system belum siap lagi guys. So bila semua tu siap baru kita boleh run rehearsal dengan full guys. So kita sekarang tengah setting semua dulu. So pun kita akan update nanti. Let's go. Ini dah lambai. Ni. Betul. Hi guys. Hari ni kita orang ada rehearsal untuk program esok. Amir jadi apa? Konduktor untuk senam aerobik weh. Jangan lupa datang. Korang kena demo Korang kena datang. macam mana dia betapa kayunya dia menari. Teknikal. Saya skor teknikal. Orang punya keberadaan teknikal. Orang jaga teknikal. So latih orang. Weh geng, so sekarang kita akan training kita punya senam aerobik dulu before kita event. Sebab takut lah macam ada step-step yang kita tak pro lagi. So jom lah kita tengok dulu. Let's go. Guna aircon yang sama guna ni kan. Kerumun. Satu tiga. So guys, Semua dah ready ke? weh guys, aku jumpa sunset tu guys. Ya Allah cantik. Tapi macam dah hilang Okay, sikit lepas guys. dia nyanyian, kita bergambar sekali lagi sama Amir. Okay. Dijemput semua peserta rapat ke tengah untuk So sesi macam bergambar kita sebagai research tanda sambil kenang-kenangan. tengok sunset. So agaklah sangatlah cantik guys. So kita tadi aku dah senam aerobik, penat agak lah. Kita tunggu, mungkin ni belum full rehearsal. Kita akan tunggu full rehearsal dia. So let's go guys. Kejap je kan naik. Guys, Tak rasa pun dah habis. Dah nak maghrib dah pun. Itulah tu. wah. Itulah kita pagi-pagi ini. So guys, dah sedang buat kerja guys. Maka dengan itu, sekian sahaja program kita pada pagi ini. Saya JSP Ain Dan saya Cuba memasang guys. selaku hos anda pada pagi ini mewakili seluruh warga kerja program. Memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan. Okay guys, so sekarang kita nak maghrib dah guys. So kita tengah cuba pasang backdrop untuk diorang ambil gambar. So esok guys, bila diorang habis lari ke apa, diorang boleh lah ambil gambar. Tapi sekarang tengah rancang dulu macam nak pasang dia. So jom kita tengok. Sebelum dan selepas. Wow. Pasang dia guys. Panjang sampai sana guys. Okay guys, so itu je untuk malam ni guys. After rehearsal semua dan mungkin kita akan rest. So esok 5.30 pagi kita akan bangun. Pukul 6 kita dah ada kat sana. So kita doakanlah majlis esok berjalan dengan lancar guys, daripada awal sampai hingga akhir program guys. Jadi apapun, doakan kita orang. So jumpa pada esok siang. Let's go.
Iman gerak mana? Dan Awak ada pen tak? dia kena tekan lama sikit baru cakap. Hello. Dan masuk tengah. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Okay. So hari ni kita orang jadi sekarang lawan. Dia cakap sikit lah bandu. Jadi kuli tu. Tok budak JSP tunjuk sikit muka sini. Bobek. Okey tu guys. Bawa lagi. Jadi Betul kau kan? tengah Tahu angkat tak? betul je. Tahu tak? Dia ada orang tu tak tahu hari ni coloran tau. Situ ada pakai kasut apa? Main gila. Baru keluar kotak tu. Yeah. Padan lah. Aku nak tengok warna apa yang terkasut dia. Aku cakap gula. Oi geng, so tengok kita punya peserta dah start ramai. Mungkin daripada 1000 mungkin yang dah sampai dalam 100 lebih ke 200. Kita akan tunggu lagi peserta datang untuk program ni. Jadi kita akan temu bual sikit ada orang. So apa-apa let's go. Assalamualaikum korang. Ni masuk vlog saya okey tak? Okey. So korang okey ke? Kenapa join program ni? Nak aman-aman, nak baju je. Okay, nanti kita akan start, okay guys? Okey. So geng, kita bersama budak D3. Jadi say hi. Hai. Jadi okay guys. Sabar guys. Perfect sacrifice. Kayaknya takut. Satu lagi boleh ke? Like. Yang sabar. Apa nak aku apa? Never switch your sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. Every good girl needs a little love. Every bad boy needs a little love. If you put it So down. guys, sekarang jam 7.34 kan. Kita akan tengok diorang sampai dulu progress lah. Sebab sekarang 1000 orang weh guys. So kena tunggu lah ramai-ramai datang. Sebab kan dalam kita buat awal pagi. So itu menyebabkan diorang susah nak datang lah. Mamat ni nak ni guys. Screen time. Screen time. So sekarang kena ni lah. Kena pergi dah. Dia malu guys. Kita tengok diorang buat kerja semua. Weh, pengarah. Penat guys. Sekarang baru dapat makan. Dia memang agak gementar lah ya guys. gementar. Tadi aku nampak ada dia perempuan, lelaki. Lepas tu kan ada penghalang. Dia jujur dengan partner dia. Tapi bila lari kena berpisah. Sebab lagi perempuan. Bapak kan sedih. Diorang nak ambil page couple tau guys. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kena berpisah kejap. Okay guys. Nanti ambil gambar sama-sama, okay? Okay. Bye-bye. Geng pendaftaran. Baju. Hai. Wow, cantiknya kamera. Hai, selamat pagi. Ni dia lama tau. Dia datang waktu program je guys. Dia akak kita guys. Jadi kita respect dia. So jom kita ambil gambar dulu guys. Sama pengarah kita guys. Let's go. Okay, kita ada orang kuat kan. Ni aku. Dua-dua kuat kan. So kenapa awak datang? Awak join? Kenapa lah? Sebab saya sayang kawan-kawan JSP saya. Maka saya datang. So sebenarnya awak berminat JSP ke, tapi macam mana? Saya sayang kawan-kawan saya. So, mana kawan-kawan saya tengok ni, terima kasih kat saya. Oh. Cakap apa? Cakap dulu. Hai, selamat pagi. Kita ada program apa? Kita ada program coloran hari ni. So kalau tengok semua ni, diorang tak sabar nak lari weh. So tunggu apa lagi? Lari lah. Okey, dah, cepat. Berjauh sangat tu. Okey. Alright, okey. Lagi sekali. Ini Amir punya vlog. Kita tengah senario beat. Tunggu next lagu.
sekejap lagi kami akan lepaskan wanita dulu tau, perempuan. Bye. Wanita dulu. So korang boleh keluar ikut 2 pintu. So separuh daripada sini korang keluar ikut pintu sebelah kanan saya, separuh lagi sebelah kiri untuk elak kesesakan. And then Hai. Okay. Okay, cameraman ready. Kalau rasa nak gambar tu cantik, mainlah di depan. Masuk dalam sikit, masuk dalam sikit. 1, 2, 3. Buat roar. 1, 2, 3. Okay, buat JSP, J. JLLL Alilucan. Ya. Okay, dalam kiraan sampai 10. Okay, balik kalian yang semua. Okay, 1, 2, 3. Baju siapa yang nampak putih-putih tu balik dekat dia. Kita nak tengok baju bersih. Kita nak baju semua balik ni. Lelaki perempuan jangan campur ya. Wow. Tolong. Okay. Gang meriah gila gang. Ini wanita. Dah somok dah. Wanita sila ke tempat wanita, lelaki sila ke tempat lelaki. Abang jangan bang. Bang. Mak. Okay, gang. Okay, stop. Everybody stop. Somok dah guys. Oh, Ain. Masuk. Hai. Bye-bye. Masuk vlog tau. Masuk. Jangan. Masuk dah. Bye. Asal satu pintu je pakai. Satu pintu je kan. Masya Allah, bang. Cantik. Gang, tengok gang. Wanita. Weh, gila lah. Macam mana? Kita orang baru habis. Lambat kita lari. Balik. Makin Balik. panas. Okay, kita akan mulakan larian, okay gang? Sekarang Let's go. Weh! Lari. Weh. Korang. Puteri Islam tak kotor pun. Assalamualaikum. Hari ni kita akan tengok keselamatan diorang. Diorang semua Saya jaga diorang semua Weh, baik tu. Ramai kan? Jom, Zam akan jaga semua geng. So kita akan tengok kehadiran diorang. Let's go. Korang tak cukup kotor lah. Weh geng, so sekarang ni kita punya condition after lari. Aku tak tahu kenapa aku teruk sangat. Hai bang, kita nak balik. Kita bertemu kembali bang. Oh, korang yang tadi. So guys, ni diorang dah penat guys. Diorang dah penat, diorang tak nak ambil gambar dah. Okey tak? Oh ni Puteri Islam tadi.
Hai. Oh, dah ada love guys dia punya ni. Dia semua dah penat ni guys. Panas kan cuaca. Ya. Sekejap guys, kita tengok dulu ada apa dia panggil. Mana? Oh my god. Wow. Guys. Wah, ni kreatif geng. Tengok geng warna. Weh, baik tu. Baik tu. Kalau warna color free. Tapi tengok ni. Weh, ni pokok cantik. Baik siap. Ini yang tolong buat Baik tu korang. So geng, nak warnakan color dengan orang geng. Jom. Ni kan orang yang buat guys. So geng, jom kita tengok lagi apa ada. Let's go. Ambil drop. Ha. Betul, kau kenal tak dia? Tak ya. Dah ada dalam konten JSP tau. Wait a minute. Who are you? Favorite lagu awak? Favorite lagu saya Bunga Abadi. Bye. Bye. Saya lupa lah. Tak tahu. Dia nanti tengok ni. Nanti tengok tau dekat konten JSP ada muka dia. Yang terkelah. Ha, Bunga Abadi weh. Dia dah famous weh, 1000 like weh. Thank you weh. Pokoknya diorang tengah tunggu turn untuk ambil gambar. Coloran is a rare. Betul geng, kalau kau tengok mesti ada yang akan ambil gambar, ada yang penat lah, rehat kan. Ambil gambar pun panas sangat. So sekarang tengah tunggu cabutan bertuah. Biasa kotor sangat ni weh. Jadi kita tunggulah cabutan bertuah. Then kita akan, diorang akan balik lah. Tapi sekarang tunggu cabutan bertuah dulu. Geng, dah start geng cabutan bertuah geng. Tapi diorang bersepah sebab panas weh. Tapi aku faham je sebab diorang dah tak boleh duduk tengah sangat. Sebab 10.30 sekarang dah panas gila weh. Sebab alhamdulillah lah cuaca panas macam ni kan. Aku tak tahu warna aku hitam sangat guys. 4 Balik 39. Balik. Junaid, hai. Balik. Okey, naik cepat. Siapa? 4039. Kita sekarang tengah cabutan bertuah. Okey, nombor ni you all boleh tengok masa pendaftaran. Kena. You all pegang satu, you all pegang satu. Kita kan dah pesan dalam grup dan hari pendaftaran supaya Nombor bertuah tu tak ada tu geng. Adakah nombor itu akan diberikan kepada orang lain? Kita akan tengok nanti guys. Baik Syarul. Sikit. Baik Syarul. Okey, bagi. Geng, Itu pun bukan nak hadiah utama geng. Dah nak beli sendiri. Beri. Betul. So kita tunggu lah ucapan nombor 1 kan. Okey, Let's go. Kita tengok. Tapi kalau diorang dapat break, diorang boleh pakai lah. Sebab break tu pun dalam 200-300 kan. Okay. Lama cek-cain korek ya kan. Wah. Geng. Dah ada nama geng. Nombor ni sangat cantik. Betul lah cantik. Nombornya ialah 4, 3, 2, 1. Wow, real lah. Well. Semangat agak. Oi, jatuh mega lawak ni. Weh, bagi lalu. Okey, jaga. Lepas ni boleh OTG and take JSP. Nak penat geng. Ada baju. Okey, nampak rakan-rakan. Okey, 10 minit lagi kita buka booth tu. Kita dah habis program kita. Ya, betul. Macam mana? So memang best gila, fun gila kan? Ya. Ni baru program. Ya. Macam mana perasaan dah habis? Kalau muka saya tu habis nak balik laptop lah muka saya. Kalau karaoke. So geng, kita bersama dengan pengarah JSP kita. Pengarah JSP Coloran JSP. So geng, apa perasaan kau after kita handle event 10 orang kan? Memang tak expect kita boleh buat handle 1000 orang macam ni. Sebab dulu kita buat 300 je. So sekarang saya boleh buat sampai 1000. So memang tapi tanpa bantuan pengarah program. So geng, memang diorang memang perform gila. Program ni best gila. Sebab apa? Pengarah, timbalan pengarah. Sekarang lawan. Sekarang lawan kena ada lah geng. Diorang memang panjang gila baling geng. So kita akan tengok siapa jadi lagi kat sini. Let's go geng. Geng, terjatuh geng. Angin kuat sangat geng.
Cuaca pun sangat panas kan, tapi masih ada orang ya kan untuk ambil gambar. Dan aku masih dah lama tengok diorang ambil gambar ni. Dari tadi diorang ambil gambar. Kemarin kita. Merah bebek kamu, kamu lirik aku, tiba-tiba mataku, kau bisikkan kamu. Okey. Aku. Dia atau aku, garam. Hold my hand, don't try love Guys, kan jatuh patah gigi kan. Satu hal RM45 nak beli gigi. I hate you. Okay, you be my Gwen, and I'll be the Spider-Man. Sakit darahku. Okey, hari dekat jualan gerai JSP tu, saya nak minta tolong support lah juga gerai jualan kami. Habiskan air yang ada tu. Ada air sejuk lagi. Ada air buka jaga badan ni biar kosong tu. Nak beli air sejuk dekat ujung tu. Okey. Disaster. Amir, kenapa tu? Krem. Tak stres tu. Sakit kakiku. Jawatan Kuasa Sukan Pelajar UiTM Shah Alam dengan kerjasama Pusat Sukan UiTM ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang sudi bekerjasama dengan kami menjayakan program Kala dan Kala Sokong. Jadi sebarang salah dan silap kami mulai merindu membayangkan jika kamu yang baik tu ambil, yang tinggal je dekat sini dan insyaAllah kita akan baiki lagi Medik, masuk medik. Medik, masuk medik. Rasa sekian saja saya pun sakit kakiku. jadi saya dan JSP Caca. Saya. Okey, saya JSP Ain dan awak. Dan saya JSP Caca. Jangan lupa follow IG kami. Bukan. Boleh. Ain Roslan dan Dewan Caca. Sakit kakiku. Aku ulang. Ada nak bagi job dekat kami ke jadi host, betul tak Caca? Betul, Ain saya Roslan, pun. AYN. Ain Roslan. 1, 2, 3. Video. Geng, ambil gambar geng. Astagfirullahaladzim. Macam apa dah ni? Dah macam askom. Yang ini pun sama juga ni. Atak dah kulit dah macam ni lagi. Macam mana? Jadi eksis lah. Ni kenapa? Yang ni kulit ke? Korang tu ambil gambar. Alah. Macam bu. Macam bu. Habis dah. Geng. So kita akan kemas-kemas lagi. Dah penat lah geng. Tapi itulah. Kita dah berjaya run event ni dengan baik. So baru pun kita akan tengoklah perjalanan daripada awal hingga akhir video. So kita tengok lagi apa lagi yang kita akan buat. So let's go geng. So geng, ni kita tengah apa? Kemas-kemas lah. Ya, kita orang tengah double check untuk technical. Alhamdulillah semua dah siap. Semua dah settle, tinggal nak hantar je hari Senin tu. Ya. So memang okey geng. Barang-barang semua dah siap. Ni ada perjumpaan, tapi diorang kita dah start kemas-kemas lah geng. Ni lah suasana di padang hoki. Abang pun cantik geng. So alhamdulillah secara cuaca pada hari ini sangat merahmati kita. Alhamdulillah geng. Tengok mengarah kita. Kotor geng. Kotor teruk bro. Dah macam ni lah. Tak ya, saya dah macam orang minyak. Rohingya. Ni pun sama. Kau ajar gila. Aku elok sikit. Apa? Paling elok asyik baju kau paling Aku rasa macam coloran ni macam dah hilang dah weh. Kan? Pun. Weh, macam teruk sangat dah weh. Kau yang teruk sangat. Kau macam kau belum peluk orang. Buang dah baju ni. Dah macam goyang-goyang sikit. Sakit. Dah. Kita tengok lagi ada apa je lagi. Let's go geng. Hi geng. Jangan lupa support Amir. Jangan lupa like dan subscribe Kimyo. Yeay, kita dapat meja geng. Bye. Tanah. Let's go geng. Nak balik terbungkang. Bye. Yeay, balik makan. So, itu je kot kita punya progress event pada hari ini. Jadi kita akan cuci semua. Alhamdulillah kita dah dapat semua.
kita akan rest. Nak pergi open house petang ni. So alhamdulillah event jalan dengan smooth. Jadi terima kasihlah kepada yang join kalian. Jadi apa pun, jangan lupa like, subscribe my YouTube channel. Jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Kita buka hujung. Video Kita dah habis. Diserap guys, diserap. Color.